Assalamualaikum. Nak cerita pada awak ni. Pada 18 Oktober yang lalu, cuaca pagi di Presin 7, wilayah Persekutuan Putrajaya sungguh nyaman sekali. Dari jauh, sudah mula kelihatan suasana meriah di perkarangan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kenderaan mula memenuhi kawasan parkir seawal jam 8 pagi, menandakan bermulanya Karnival Hari Pencegahan Kebakaran 2025 yang dinanti-nantikan. Dari pintu masuk utama lagi, pengunjung disambut dengan pelbagai warna, bendera jabatan kelihatan berkibar, bunyi muzik latar yang ceria dan aroma makanan ringan dari gerai berhampiran. Kanak-kanak berlari sambil memegang tangan ibu bapa, masing-masing teruja untuk melihat apa yang menanti mereka di dalam kawasan karnival. Objektif utama karnival ini adalah untuk menyemai kesedaran tentang kepentingan pencegahan kebakaran dan keselamatan dalam kehidupan seharian. Tapi yang paling menarik, cara penyampaiannya sangat santai dan menyeronokkan. Tidak sekadar pameran biasa, tetapi penuh aktiviti interaktif untuk seisi keluarga. Kalau berjalan di sekitar tapak karnival, pengunjung boleh melihat pelbagai booth yang dihias cantik. Ada pameran kebakaran dengan trak bomba sebenar, ada demonstrasi pemadaman api dan pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Tapi di tengah-tengah kawasan itulah terletaknya satu booth yang mencuri perhatian ramai, iaitu booth unit pengurusan pusat sumber. Booth kami kelihatan ceria dengan dekorasi dan belon yang berwarna-warni dan susun atur yang mesra pengunjung. Sejak pagi, ruang depan booth sudah dipenuhi anak-anak kecil bersama ibu bapa mereka. Dari wajah mereka, jelas nampak keterujaan untuk menyertai aktiviti yang disediakan. Antara aktiviti paling mendapat sambutan ialah pertandingan cari perkataan dan teka silang kata. Aktiviti ini dibuka untuk pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Setiap kali peserta menjawab dengan betul, sorakan dan tepukan gemuruh bergema dari penonton. Ada yang meneka, ada yang tergelak bila jawapan tersilap, tapi semuanya dalam suasana ceria dan penuh santai. Di sebelah meja kuis, ada pula sudut jom baca bersama 10 minit, acara program yang menjadi kegemaran ramai. Di sini, anak-anak mengambil tempat duduk masing-masing sambil memegang buku pilihan. Ada yang membaca kuat, ada yang perlahan, tapi semuanya usyuk membaca. Suasana terasa tenang dan riuh rendah, tak jauh berbeza dengan riuh rendah di luar kemah. Program ini memang diadakan untuk memupuk minat membaca sejak kecil, dan ramai ibu bapa memuji usaha unit pengurusan pusat sumber kerana berjaya menjadikan aktiviti membaca sesuatu yang menyeronokkan. Selepas sesi bacaan, setiap peserta menerima hadiah kecil dan belon berwarna-warni. Riuh jadinya apabila kanak-kanak berlari-lari membawa belon, ada yang warna merah, biru, kuning dan hijau. Senyuman mereka memang tak ternilai. Menariknya lagi, booth kami bersebelahan dengan bahagian keselamatan kebakaran yang mempamerkan pelbagai peralatan kebombaan termasuklah pertunjukan ular sawa yang hidup. Dari jauh dah kedengaran jeritan kecil, ada yang geli, ada yang menjerit sebab terkejut, tapi dalam masa yang sama semua tetap nak tengok dengan lebih dekat. Gelagat mak-mak dan anak-anak memang mencuit hati, ada yang menutup mata tapi masih sempat mengintai. Walaupun nampak seperti menakutkan sedikit, tapi ramai juga yang berani menyentuh ular sawa yang jinak itu. Sepanjang hari, suasana di booth kami tidak pernah sunyi. Pengunjung datang dan pergi, ada yang sekadar melihat, ada yang duduk lama berbual dengan staf kami. Kami turut menyediakan kuis spontan untuk pengunjung dewasa dan ramai yang terhibur apabila soalan-soalan berkaitan buku, bomba dan keselamatan digabungkan dalam bentuk permainan ringan. Ibu bapa dan guru-guru yang hadir turut berkongsi rasa gembira. Ramai yang berkata booth unit pengurusan pusat sumber ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga memberi nilai tambah dari segi ilmu dan kesedaran. Bukan setakat anak-anak yang belajar sesuatu, malah orang dewasa pun turut dapat pengetahuan baru tentang bahan bacaan dan kepentingan budaya membaca. Di zon utama, pengunjung disajikan dengan pameran kebakaran yang memperlihatkan jentera bomba, pakaian perlindungan diri, serta peralatan moden yang digunakan dalam operasi menyelamat. Ramai yang teruja apabila diberi peluang untuk menaiki jentera bomba dan bergambar bersama anggota penyelamat kita yang hebat. Antara aktiviti paling dinanti-nantikan ialah demonstrasi pemadaman kebakaran,
di mana pegawai bomba menunjukkan cara sebenar mengawal api menggunakan alat pemadam kebakaran dan langkah-langkah keselamatan sekiranya berlaku kecemasan. Bukan setakat tengok, pengunjung pun diberi peluang mencuba sendiri. Memang pengalaman yang mendebarkan tapi sangat bermanfaat. Di satu kawasan lain, kelihatan kanak-kanak begitu seronok menyertai pertandingan mewarna dan acara bercerita. Suara tawa dan sorakan kecil menggamatkan suasana. Ada juga acara karaoke kanak-kanak serta acara tiru gaya abang bomba yang mencuit hati ramai penonton. Serius comel bila tengok si kecil lengkap dengan topi dan uniform bomba kecil mereka. Bagi pengunjung dewasa, pelbagai aktiviti mencabar turut diadakan seperti fire flow charge, powder blast dan pheromone howl. Aktiviti ini menguji kekuatan fizikal serta kecekapan, memberi peluang kepada peserta merasai sedikit pengalaman sebenar menjadi anggota bomba. Sorakan penonton bergema setiap kali peserta berjaya menyelesaikan cabaran. Tidak ketinggalan, aktiviti menarik lain seperti jom belajar berenang, abseiling, flying fox dan escape turn turut menjadi tumpuan utama. Ramai pengunjung, terutamanya pelajar, mencuba aktiviti ini sambil belajar tentang keselamatan diri ketika berhadapan situasi kecemasan. Ia bukan sekadar seronok, tapi penuh nilai pembelajaran. Di kawasan pameran lain pula, pengunjung berpeluang melihat fire kitchen dan pocket talk, sesi perkongsian mini tentang tips keselamatan di rumah dan cara bertindak pantas sekiranya berlaku kebakaran di dapur. Demonstrasi ini mencuri tumpuan ramai kerana mudah difahami dan sangat berguna untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Pengunjung juga dapat merasai sendiri tangan hasil masakan abang bomba yang bukan saja pakar dalam bidang kebombaan dan penyelamatan, malah handal dalam bidang masakan juga. Anak-anak kecil tidak melepaskan peluang bermain di Kids on Duty, Soopa-Dopa serta menikmati mini fire truck yang comel dan menarik. Setiap aktiviti direka khas untuk memberi kesedaran keselamatan sambil mereka bermain dan bergembira. Di sekitar tapak karnival, terdapat juga pelbagai gerai jualan dan pameran agensi luar yang turut menyokong penganjuran kali ini. Pengunjung boleh membeli cenderamata, menjamu selera di gerai makanan atau sekadar berehat sambil menyaksikan pelbagai persembahan menarik di pentas utama. Menjelang tengah hari, suasana semakin meriah. Cuaca panas sedikit, tapi semangat pengunjung tetap tinggi. Kamera dari pelbagai arah merakam kenangan, ada yang bergambar di depan banner, ada yang selfie bersama maskot bomba. Kami dari unit pengurusan pusat sumber juga sempat merakam video kenangan bersama pengunjung yang hadir ke booth kami. Yang paling bermakna sekali adalah kunjungan daripada Ketua Pengarah JBPM sendiri iaitu YAS Datuk Sri Yes. Nur Hisham bin Mohamad ke booth kami dan beramah mesra dengan pengunjung, malah mereka sempat bergambar dengan Ketua Pengarah yang amat segak berpakaian seragam bomba. Pada menjelang waktu tengah hari, walaupun ramai yang sudah mula beransur pulang, namun booth kami masih dikunjungi oleh keluarga yang baru tiba. Anak-anak masih tidak mahu berganjak, teruja bermain teka silang kata sambil menunggu belon atau cenderamata terakhir. Kemudian, kawasan karnival semakin sesak dengan kehadiran pengunjung. Matahari mula tegak di atas kepala, namun semangat orang ramai langsung tidak luntur. Semua berhimpun di hadapan pentas utama, menantikan acara yang paling dinanti-nantikan, cabutan bertuah Karnival Hari Pencegahan Kebakaran 2025. Suasana penuh keterujaan. Dari jauh kelihatan lautan manusia memegang tiket kecil berwarna-warni, masing-masing menunggu nombor bertuah mereka diumumkan. Di sekeliling pentas, kamera dan telefon bimbit terangkat tinggi, merakam setiap detik penting. Terdengar muzik latar yang rancak, menambah kemeriahan suasana. Secara keseluruhannya, penyertaan unit pengurusan pusat sumber dalam Karnival Hari Pencegahan Kebakaran 2025 ini benar-benar meninggalkan kenangan manis. Ia bukan sekadar satu program, tetapi satu platform untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia ilmu dalam suasana santai dan penuh keceriaan. Karnival ini membuktikan bahawa ilmu dan kesedaran boleh disampaikan dengan cara yang menyeronokkan, dan itulah yang kami bawa melalui setiap aktiviti di booth kami. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Kami di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa siap sedia setiap masa. Insya-Allah, kita akan berjumpa lagi.